So tuan-puan, hari ni saya nak ceritakan satu benda yang selalu buat orang bergaduh dalam ruang komen. Bukan pasal politik, bukan juga pasal bola, tapi pasal simpanan kita, iaitu ASB ataupun emas. Tuan-puan, nama ni semua memang orang kenal. Mak ayah kita simpan, pakcik pula bawa borak masa kenduri. Anak muda pun mulalah argue benda ni. Ini bukan cerita teori tuan-puan, ini cerita realiti sistem kewangan Malaysia. Jadi tuan-puan, saya mulakan dulu dengan Amanah Saham Bumiputera, iaitu ASB. Okey, ASB ni bermula awal tahun 1990-an dulu. Tujuan dia simple, tolong Bumiputera bina kekayaan secara terkumpul. Kita letakkan duit, dana itu diurus dan hujung tahun kita dapat dividen tambah bonus. Tapi ramai orang silap faham game dia. ASB ni akan menang sebab compounding, bukan sebab kau ni masuk banyak ataupun sikit.